Baik, kita sekarang berada di kedai makan berhampiran dengan gelanggang Sungai Sekamat. Sama saya, kita ada beberapa pemain sepak takraw Tegar. Okey. Dan tajuk perbincangan kita hari ini ialah apakah nasib sepak takraw kita setelah tewas baru-baru ini dan apa yang akan berlaku. Baik, bersama saya di sebelah kiri kita ada Abang Ijat, bekas pemain Malaysia. Sebelah kanan kita ada Abang Ramli, feeder daripada Petronas. Kita ada Fairul daripada Mara. Kita ada Abang apa bang? Apa nama? Abang Jali, feeder Salo daripada Sungai Sekamat. Kita ada Abang Gebo. Abang Geba, gila pukul padu. Kita ada Zul. Wah, terus tak mau diberitahu nama secara rahsia dan seorang orang penduduk asal di sini. Okey, mula saya nak tanya Abang Ijat dulu. Selepas kita kalah, apakah yang mungkin kita boleh buat dalam masa terdekat untuk menghadapi keadaan ni? Kena training, tak perlu nak buat apa-apa pun, cuma kena lebihkan training kan. Jadi yang 6 orang kena buang tu apa, macam mana? Yang 6 orang kena buang tu sebenarnya perlu dikaji balik lah. Atas rasa apa yang dia buang, dan dia pun, player tu pun boleh fight juga kan. Sebab hak player dia nak tahu sebab apa dia digugurkan, atas rasa apa, dan atas niat apa dia digugurkan. Kalau saya sebagai pemain pun, saya akan fight kat tu. Tapi kalau dia masih lagi menyumbang, apa salah dia kata cuba. Jadi Abang Ijat rasa sebenarnya Kalau tidak, tak boleh tiba-tiba drop. Kurang-kurangnya sulam. Sementara nak ambil tune orang yang baru masuk dalam team. Takut nanti kita dah drop, besok orang yang masuk ganti tak boleh perform. Kita nak panggil dia orang kan susah. Okey. Baik. Jadi kalau berdasarkan keadaan semasa, kita nak buat kejohanan di MBBJ, nampaknya Nur Azman, ekong kuda kita masih lagi mengekalkan momentum. Dia juara UTAT pun juara MBBJ. Dan kita nampak regu-regu banyak pemain Malaysia pun bungkus awal. Komen. Semangat dia lah. Azman ni kalau digandingkan dengan regu dia, Hidi dengan Acik kecil tu, memang nampak kesaksian dia lah. Dan ketiga-tiganya pun dah dipanggil untuk Malaysia kan. Cuma dua digugurkan. Cuma itu je lah. Kalau kata kita dah tahu, satulah kita suka ubah-ubah regu lah. Orang Malaysia ni satu, dia suka ubah-ubah regu. Dia tak suka stick to one regu. Kalau dia stick to one regu, dia tak nak. Kita maintain benda ni, biar off training ataupun on training kita boleh perform. Baik. Okey, saya beralih pada Abang Ramli kejap. Ya saya. Abang Ramli pergi tengok game MBBJ hari tu kan? Saya tengok, ya tuan. Jadi macam mana persembahan pemain-pemain negara kita masa tu? Di MPPJ baru Di ni MBBJ baru ni. Aturannya saya berpuas hati lah. Penganjuran bagus dan pemain-pemain pun menunjukkan kesungguhan lah untuk menunjukkan prestasi masing-masing. Tetapi agak terkilan juga melihat regu utama kita, regu utama Malaysia kecundang di peringkat terakhir. Bagi saya kecundang ni sesuatu yang dah lumrah lah. Menang kalah itu semua ada sukan. Tetapi kekalahan tu harus dikaji lah. Cari kelemahan dan perbaiki. Dan Azman seorang saja pemain Malaysia kat situ. Kiri kanannya Apik bukan pemain Malaysia pun. Dan dia masih berjaya menjadi Johan. Walaupun kanan Apik kiri bukan pemain Malaysia, tapi sekarang ni Apik kanannya telah pun mengikuti centralize selama berbulan-bulan dengan pasukan Malaysia. Dan didengarkan bahawa pemain gila tersebut mempunyai daya stamina yang rata-ratanya lebih baik daripada pemain-pemain Malaysia yang lain. Maksudnya Didir punya condition sekarang ni much better. Dalam keadaan yang baik in term of fitness dan juga kemampuan untuk deliver dia punya hasil permainan. Bagus dia. Video dia pun bagus. Kekalahan pun bukannya teruk sangat. Tie break, point rapat-rapat. Saya rasa kedua-dua pemain pun bagus lah. Cumanya sebagai pemain Malaysia, sepatutnya yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak, dia sepatutnya mempunyai kelebihan macam mana nak menang. So Sophie dengan regu dia baru menang di Siam. Kalah di peringkat separuh akhir dengan regu yang PJM, bukan semua pemain Malaysia pun. So macam mana? Macam ni lah, kita ni bukannya malaikat. Kita boleh menang selama-lamanya kita boleh menang. Ada masa performance kita akan turun, ada masa performance kita akan peak. Jadi mungkin masa 2 minggu lepas, masa pemain tersebut sudah menang, fitness dia bagus. Masa dia balik, mungkin dia dah down. Dan nampak juga kesiapan yang tak sepatutnya dia buat, dia berlaku. Benda-benda macam tu lah. Bagi saya,
permainan kita dengan Malaysia dengan Thailand sebenarnya tak ada banyak perbezaan. Semuanya mereka mempunyai daya tahan yang lebih daripada kita. Jadi setuju dengan 6 orang kena drop? Setuju tak setuju benda tu dah berlaku. Okey. So nak buat macam mana? Kalau nak panggil balik pun memang saya nampak diorang ni pemain yang baik, tetapi kita kena cari lain lah. Ramai pemain-pemain kita yang belum diketengahkan lagi, yang ada di celah-celah kampung yang belum diutarakan. Jadi congkeh lah. Baik. Fairul, komen sikit tentang performance semasa pemain-pemain kita. Kami pegang lah, senang. Tak ada apa nak komen lah sebab itu BPJ pun tak tengok. Kan, tapi macam tu lah. Kalau kalah Malaysia tu sepatutnya tak ada lah. Sebab bila tak ada player biasa dengan player Malaysia perlu ada. Kan, jadi itu je lah kot. Kan, nampaknya buat macam ni. Okey. Soalan, rasanya patutkah Ahmad Ijat dipanggil kembali ke skuad? Rasanya kena panggil lagi sebab kalau tak dapat wakil Malaysia pun patut dia mesti ada dalam camp lah untuk sparring. Untuk sparring yang lebih baik pada player Malaysia yang ada. Okey.